Baik, tuan-tuan dan puan, kita kembali ke kitab kita, ke surat 33, kitab Hidayatul Mutafakkirin. Sebelum itu, saya mengambil kesempatan mengucapkan kullu 'am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minni wa minkum salihal a'mal. Ini kuliah yang pertama kali di sini. Ya, alhamdulillah. Semalam ada sebuah masjid telefon saya tak mulakan lagi, dan Jabat Agama kata mengarahkan supaya dimulakan pada hari ini. Jadi alhamdulillah kita akan sambung, dan memang sesungguhnya cuti lama-lama ini akan melemahkan kita, bukan sahaja orang yang belajar, tapi juga orang yang mengajar, ya. Ada sebuah masjid tak mula lagi, minggu depan baru mula. Jadi 40 hari cuti. Masjid ini kita ucapkan tahniah kerana pada malam ini kita berjaya menjadikan ataupun menghadiri majlis zikir sebesar-besar zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah majlis ilmu. Apatah lagi ilmu yang memperkatakan, membahaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, tentang ketuhanan, kenabian, ghaibiyah, menjadi rukun iman yang perlu kita pelajari untuk melepaskan tuntutan fardu ain kita. Dan pada malam ini kita sambung lagi muka surat 33, 11 dari bawah, tuan-tuan dan puan-puan. Maka jadilah perhimpunan dalam kerumunan. Situ, ya, terakhir catatan saya di sini, tempat kita berhenti di pertemuan yang terakhir. Maka jadilah perhimpunan. Segala sifat yang masuk di dalam makna istighna itu 28 sifat. Bukan di situ, tuan-tuan dan puan. Sebelah dari bawah itu tak kira. Dan ada pun berkehendak di situ, dalam kurungan dia. Dan ada pun berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripadanya kepadanya. Apa ni, tuan-tuan dan puan? Iftiqar. Al-iftiqar. Dan telah kita menjelaskan tentang al-istighna beberapa kuliah. Dan pada malam ini kita akan memperkatakan pula makna yang kedua, iaitu al-iftiqar. Makna apa tu, tuan-tuan dan puan-puan? Makna ketuhanan. Jadi makna ketuhanan ini tersimpul ataupun tersusun dalam dua makna. Yang pertama disebut al-istighna, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memerlukan, tidak berhajat pada sesuatu apapun daripada makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu diperlukan. Makhluk-makhluk ini, semua yang mungkinan ini memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang disebut iftiqar. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada segala yang baharu. Itu disebut istighna. Dan semua yang baharu, maksudnya makhluk, berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut iftiqar. Ya. Dan pengajian kita membahaskan tentang 20 sifat ini disimpulkan atau disusun maknanya menjadi dua, iaitu al-istighna dan iftiqar. Inilah yang disebut makna ketuhanan, ya, makna ketuhanan. Baik, kita baca sekali lagi. Dan adapun berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lain. Barang yang lain itu maksudnya makhluk. Selain daripada Allah, semuanya makhluk. Semua selain daripada Allah SWT itu disebut barang yang baharu, yang qadim, yang azali, yang tidak ada permulaannya. Hanya Allah SWT saja. Selain daripada itu semuanya barang baharu, maksudnya makhluk. Daripadanya kepadanya. Barang yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kepadanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
iaitu sesuatu yang selain daripada Allah SWT berhajat ataupun memerlukan kepada Allah, maka mewajib ia bagi Allah Ta'ala bahawa bersifat ia dengan wahdaniyah. Maka mewajib bagi Allah SWT ini, bila kita sebut apa? Wajib bagi, maksudnya ini adalah wajib aqli, wajib hukum akal, bukan wajib hukum syarak. Wajib hukum syarak wajib atas, ya. Artinya ada unsur paksaan di situ. Ini wajib bagi Allah SWT demi kesucian, keagungan, kehebatan Allah SWT itu. Maka Allah SWT itu dia mesti bersifat dengan sifat wahdaniyah ni. Itu maksud dia. Ya, akal kita tidak boleh terima kalau Allah SWT itu tidak wahdaniyah. Ada lagi Tuhan yang selain daripada Allah SWT. Kan sama taraf dengan Allah SWT. Ya, yang maha kuasa, yang maha berkehendak, sifat-sifat yang sempurna ada pada Allah SWT itu ada juga pada Tuhan yang kedua atau Tuhan yang ketiga, Tuhan yang keempat. Ya, contoh, maka akal kita tidak boleh terima. Ini yang dijelaskan oleh Allah SWT sendiri dalam surah Al-Anbiya. Lau kana fihima alihatun illallah, sekiranya lah ada Tuhan-Tuhan di langit dan di bumi itu selain daripada Allah SWT, apa yang terjadi? La fasadata, maka langit dan bumi itu akan musnah. Tuhan yang pertama nak turunkan hujan, Tuhan yang kedua sekat. Jadi Tuhan yang pertama bukan Tuhan, kerana dia terpaksa. Tuhan yang kedua nak hujan, contoh, di bumi. Tuhan yang pertama kena bantu turunkan hujan. Tuhan yang pertama bukan Tuhan, kerana dia membantu, dia lemah. Ya. Tuhan yang di bumi ini kata nak hujan. Tuhan yang di langit contoh tak nak bagi hujan. Jadi Tuhan di bumi, Tuhan yang kedua itu bukan Tuhan, kerana dia terpaksa akur dengan kehendak Tuhan yang satu lagi. Jadi kalau ada 2, 3, 4 selain daripada Allah SWT, ta'addud, artinya berbilang-bilang Allah SWT ni, akan kita boleh terima. Ya. Jadi semua makhluk ini memerlukan Allah SWT. Jadi dia wajib bersifat dengan sifat wahdaniyah, dan qudrah, kuasa, dan iradah, kehendak, dan ilmu, pengetahuan, dan hayat, hidup, dan kaunuhu qadiran, hal keadaan Allah SWT itu bermaha kuasa, dan kaunuhu muridan, hal keadaan Allah SWT itu berkehendak, dan kaunuhu aliman, hal keadaan Allah SWT itu maha tahu, dan kaunuhu hayyan, hal keadaan Allah SWT itu maha hidup. Ya. Kerana barang yang dikehendak oleh tiap-tiap barang yang lain daripada Allah kepada Allah itu 3 perkara. Ya. Maka Allah SWT itu dia mesti bersifat dengan sifat ini, ya. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. 9 sifat ini. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kerana makhluk ataupun selain daripada Allah SWT itu berhajat kepadanya. Ya. Dalam berapa sudut ni? 3 ni. Dalam 3 perkara ini. Pertamanya, berkehendak ia kepada Allah bahawa menentu ia akan dia. Berkehendak ia kepada Allah, ia tu makhluk, berkehendak kepada Allah bahawa menentu ia tu Allah akan dia akan makhluk. Itu ni makhluk ini perlukan Allah SWT dalam yang pertama ini apa dia? Menentukan wujud tak wujud, ada tak ada, perkara mungkinan ini. Ya, perkara makhluk
makhluk ini semua ini memerlukan Allah SWT dari sudut mana? Menentukan. Allah menentukan makhluk. Ya. Misalnya kalau tak ada sifat iradat pada Allah SWT, tak boleh lah. Akal kita tak boleh terima lah. Tak wujud alam ini, tak wujud makhluk ini. Salah satu daripada sifat iftiqar ini tidak ada, maka tidak wujud kita ini, tidak wujud makhluk ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu iftiqar ni tuan-tuan jangan salah faham. Kalau itu wujud pada mana dah? Iftaqara, memerlukan, berhajat kepada, iftaqara ila, bahasa maksudnya bukan Allah SWT berhajat kepada makhluk. Kita ini berhajat kepada Allah SWT. Kenapa sifat-sifat ini disebut sifat iftiqar? Kerana sifat ini wajib bagi Allah SWT. Kena ada sifat wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, kaunuhu itu semua kena ada kepada Allah SWT. Barulah makhluk ini boleh bergantung ataupun sangat memerlukan kepada Allah SWT. Ya? Maksudnya sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang unggul dan mutlak pada Allah SWT. Yang dikatakan iftiqar itu makhluk yang memerlukan kepadanya, bukan Allah SWT itu memerlukan kepada makhluk. Itu maksud dia. Jangan kata, oh ini sifat iftiqar. Katanya seolah-olah Allah SWT memerlukan makhluk juga lah. Yaftaqiru ila makhluqati ila al-alam. Tak. Yang dikatakan iftiqar itu makhluk yang berhadap kepadanya. Jadi kenapa dia sebut sifat iftiqar bagi Allah SWT? Kerana wajib bagi Allah SWT ini bersifat dengan sifat-sifat iftiqar ini, sifat yang 9 ini, supaya ataupun barulah boleh makhluk itu bergantung dan berhajat kepada Allah SWT, memerlukan Allah SWT. Itu dia tuan-tuan ya. Baik. Keduanya daripada mana kita kata? Daripada 3 perkara, 3 sudut. Kita panggil 3 wajah lah. 3 wajah. Daripada 3 wajah. Dari sudut apa? Daripada wajah apa? Makhluk ini berhajat pada Allah SWT, memerlukan Allah SWT. Keduanya, berkehendak ia kepada Allah bahawa mengada ia akan dia atas barang yang dia tentu akan dia dengan adanya. Ya. Makhluk-makhluk ini berhajat kepada Allah SWT. Ini daripada wajah yang kedua. Dari sudut mana? Mengadakan. Tadi menentukan, ini mengadakan, mewujudkan. Apa yang Allah SWT sudah tentukan dia ada, maka Allah SWT akan adakan. Jadi makhluk, semua kita ini, alam ini, segala yang baru ini memerlukan pada Allah SWT dari wajah apa? Dari sudut mana? Mengadakan. Tadi perlukan ketentuan daripada Allah SWT. Sekarang ini perlukan bahawa Allah SWT itu mengadakan kita. Itu yang kedua. Ketiganya, berkehendak ia kepada Allah bahawa menghilang ia daripadanya kekurangannya. Berkehendak ia, makhluk berkehendak kepada Allah, ya, bahawa menghilang ia, Allah menghilangkan daripadanya, daripada makhluk itu kekurangannya, kekurangan makhluk itu. Ini yang ketiga. Ya. Apa dia? Kita perlukan pada Allah SWT, perlukan Allah SWT untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan kita ini. Itulah yang dikatakan bahawa iftiqar, ya, makhluk selain daripada Allah SWT memerlukan Allah SWT. Ya, dari sudut menentukan, mengadakan dan menghilangkan segala kekurangannya. Betul adalah 3 ni. Ingat tak? Menentukan, mengadakan dan menghilangkan segala kekurangan.
daripada makhluk. Sebab itulah semua makhluk ini berhajat, memerlukan, bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk yang pertama menentukan ada atau tidak ada. Yang kedua, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlukan pula kepada Allah mengadakan. Kemudian yang ketiga, perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurangkan kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, aib dan sebagainya. Ya, itu tiga dalam tiga wajah ini. Maka wajib bagi Allah, ya, wajib akal lagi ni, yang dikehendaki kepadanya itu bahawa bersifat ia dengan 9 sifat yang tersebut. Allah yang kita semua ini berhajat kepadanya, memerlukannya, ya, mesti wajib bagi Allah itu bersifat dengan 9 sifat yang tersebut. Yang kita sebut tadi, apa dia tuan-tuan dan puan? Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman. Itu 9 sifat iftiqar. Baik. Kerana jikalau tiada bersifat ia, Allah SWT itu tidak bersifat dengan satu daripadanya, salah satu daripada 9 sifat yang kita sebut tadi, nescaya tiada dapat ia hendak menentu akan tiap-tiap barang yang lain. Tak dapat nak menentukan kalau tidak ada salah satu sifat ini. Contoh, iradah. Allah SWT itu tidak ada kehendaknya sendiri, terpaksa pula. Contoh, macam mana nak menentukan? Allah SWT itu tidak ada sifat ilmunya. Macam mana Allah SWT nak menentukan? Dia tak tahu apa satu. Apatah lagi kalau tak ada sifat hayat. Allah SWT itu tidak ada sifat hayat. Maksudnya Allah SWT itu tidak hidup. Macam mana yang tidak hidup boleh menentukan? Ya. Dan tiada dapat ia hendak mengadakan mereka itu, dan tak boleh nak menjadikan makhluk. Tidak ada ilmu, jahil, tak tahu apa satu. Tidak ada kehendak, tak tahu nak buat ke tak buat. Macam mana nak mengadakan? Tidak ada qudrah, kuasa, tak mampu dia. Tidak ada hayat, tidak ada kehidupan, hati, artinya tak hidup. Dia tidak akan dapat mengadakan makhluk ini. Ya. Dan hendak menghilang akan kekurangan mereka itu. Juga kalau tak ada salah satu sifat iftiqar ini, dia tak akan dapat nak mengurangkan ataupun menghilang kekurangan yang ada pada makhluk ini. Dia lemah, dia tidak ada kehendak, dia tak ada ilmu, tidak ada pengetahuan bagaimana nak menghilangkan kekurangan itu. Ya. Iaitu mustahil kalau Allah SWT tidak bersifat dengan sifat-sifat iftiqar yang 9 itu, ataupun Allah SWT tidak bersifat dengan salah satu daripada sifat-sifat yang 9 itu. Mustahil. Mustahil. Bagaimana Allah SWT nak menentukan? Bagaimana Allah SWT nak mengadakan ilmu? Dan bagaimana Allah SWT nak menghilangkan kekurangan makhluk? Mustahil. Jadi wajiblah bagi Allah SWT itu bersifat dengan sifat iftiqar yang 9 itu. Ya.
Inilah jalan yang 9 sifat itu masuk di dalam makna iftiqar kulli ma adahu ilaihi. Dia kata inilah wajah, inilah disebut jalan ya. 3 dalam 3 ini. 3 ini wajib bagi Allah SWT bersifat dengan 9 sifat iftiqar itu, tanpa ada keciciran walaupun satu sifat. Supaya apa? Supaya makhluk ini betul-betul memerlukan Allah SWT. Daripada wajah apa? Wajah yang 3 ini. Yang pertama menentukan, yang kedua mengadakan, yang ketiga menghilangkan kekurangan makhluk. Jadi termasuklah ini semua dalam makna iftiqar kulli ma adahu ilaihi. Berhajat, memerlukan kulli semua, ma'adahu selain daripadanya Allah SWT, ilaihi kepadanya. Itu makna iftiqar kulli ma'adahu ilaihi. Dan diambil daripada iftiqar itu 2 perkara ya. Pertamanya huduthul alami bi asrihi. Sekali lagi kita baca. Huduthul alami bi asrihi, artinya baharu alam ini dengan sekaliannya, dengan sekaliannya. Sekaliannya sedang sekaliannya. Bahasa Melayu sekaliannya, kalian. Semua sekali maksudnya. Daripada kalian. Baharu alam ini dengan sekaliannya. Huduthul alam bi asrihi. Ya. Ini 2 perkara yang kita simpulkan daripada sifat iftiqar ni. Apa dia? Baharunya alam ini semua sekali. Masuk baharu selain daripada Allah SWT, baharu Allah saja yang qadim, Allah saja yang azali. Selain daripada Allah SWT, baharu. Itu dia. Baharunya alam ini maksudnya apa yang ada selepas Allah SWT. Artinya apa? Artinya dia barang yang dicipta, benda yang dicipta, benda yang dijadikan, yang tidak ada permulaan, hanya Allah SWT. Tidak dicipta, tidak dijadikan, tidak diperanakkan, tidak juga beranak. Itu Allah SWT saja. Selain daripada itu disebut baharu. Dan orang tua kita selalu sebut perkataan ini. Biasalah barang baharu. Pecah gelas, dia tak marah. Dia kata begitulah barang baharu. Artinya musnah. Di kulli syai'in ajal. Setiap sesuatu ada ajal, ada tempoh masa dia. Jangan peliklah tuan-tuan dan puan-puan. Setiap sesuatu ada ajal dia. Begitu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Sebab apa? Sebab dia barang baharu. Barang baharu. Baharu itu sesuatu yang barulah. Baru ada selepas Allah SWT. Kalau baru menunjukkan masa. Ini bahasa Melayu. Baru. Saya baru sampai. Pada malam ni baru buat kuliah. Baru mula kuliah. Kalau benda yang baharu, new bahasa Inggeris dia sebut baharu. Baharu. Kampung baharu. Johor baharu.
Kota baharu. Cuma dia aja BHA. Sebenarnya baharu, bukan kota baru. Kota baharu sebenarnya. Sebab itu dia aja BHA. Bila baharu menunjukkan benda tu baru lah. Baru ada, baru wujud, baru cetus, baru bina, baru buat. Maksudnya yang lama tidak ada permulaan. Bolehkah kita guna bahasa lama? Sebenarnya qadim itu pada makna bahasa Arabnya lama. Pada makna bahasa Maksud qadim ialah azali, tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Maksudnya selain daripada Allah SWT baru belaka. Jadi tuan-tuan, mulai kita ulang-ulang perkataan barang baharu seperti orang tua-tua kita, supaya apa? Supaya kita ada apa? Redha, ada sabar, ada iman. Biasalah barang baharu, memang ada begitu. Memang ketentuannya sudah begitu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim.